Okay, ni batu nombor 3. Okay, batu ni sengit sikit. Yang bersih tu sengit. Yang betul yang paip putih. Alah. Ni daripada sana kita akan ke sini. Tu dah jumpa tanda sempadan. Mencari sempadan. Ni pokok belimbing kan? Ni pokok apa? Bang, koko ni. Pokok koko ni. Kau tengok buah dia. Aduh. Anak ada main di sungai kat depan sana tu. Depan sana. So kami akan ngala ke daripada sana. Kita akan ngala ke sini. Ni tak boleh lalu. Tu tanda dia ni. Tu tanda dia tu apa? Sana. Kena ke sana. Sana, dia daripada sana. Dia akan ngala sini straight pergi ke situ. Kita ke sana. Mana kita akan cari tanda lagi satu kat ujung belah sana pula. Ujung sana. Ada tanda sana situ. Mana tanda dia? Kita akan straight pergi ke sana pula. Sungai belah sana, anak-anak. Kawasan semak. Papa nak pergi tanda daripada tanda nombor 1 pergi tanda nombor 2. Dah jumpa dah. Cari dalam air. Kan ibu kata dia semua. Ni ada satu lubang. Okey. Sini ada satu takok. Okey. Sini ada satu lubang. Okey. So, benda ni kena bagi sama. Lubang tu. Okey. Bagi sama tu. Ambil limki dia yang dia bagi. Sumbat masuk. Bagi masuk lubang. Okey. Bila sumbat masuk baru dia lock. So kalau tak lock maknanya tak boleh nak kunci bagi ketat kan. So macam ni saja.
Ni dapat sekali tak? Ha? Ni benda ni. Dia punya. Tahu dia punya. Dia dapat free. Ini buka pelak boleh, buka ni boleh. Ini selalu orang buka pelak ah. Orang panggil sepanah pelak ah selalu. So kalau kita nak kunci ketat, datang ni lock dia. So kita boleh kunci lah. So kalau kita tak ni, kita tak boleh nak kunci. Sekali. Okey, kalau 2 minggu sekali, kalau nak simpan dah, tutup sokong. Ni sokong tutup. Tutup. Okey, ni buka. Okey, yang ni tutup. Okey. So, tekan minyak. Bawah ni ada satu button. Ni. Ni spring dia. Ya. So, tekan dia sampai minyak keluar sampai habis. Ni nak simpan, ni cara nak simpan. Okey, dah habis. Start sekali. So dalam masalah tu kompresor takkan jadi sempat. So, kalau nak simpan lama sangat macam sebulan dua, minyak ni buang. Minyak dalam tank buang. Dia akan jadi dalam pipe pula. Walaupun kita buat macam ni, tak kira jadi dalam pipe. Mana buang ikut pelak bawah ni juga. Ni cara buka ni buang pakai habis. Tak apa pakai sampai habis. Bagi kering terus lah. Pakai sampai habis sampai dia kering tu. Lepas tu nak start dia. Okey. Buka. Ni buka. Lepas tu tekan. Minyak turun. Okey, minyak turun. Buka tu. Boleh start. Tak. Dia tutup kan? Tu ni tengah ni ah, tengah simpan dah ha. Ada tengah simpan ni nak pakai. Nak pakai dah minyak lama. Pakai. Kucing ni. Minyak. Okey, minyak campur tu. Tu tak iya beritahu. Okey, ni buka. Kucing ni. Sampai mana? Kacak. Tegak. Ni kacak. Buka tu. Tekan minyak tu. Buka. Tekan minyak keluar. Okey, keluar. Okey. Buka cok. Buka. Okey, start. Kaki bijak bawahnya tu kaki bijak bawah tu. Okey, start. Lepas tu di tangan pegang ni ya. Tak payah. Okey, dah hidup dia patut kena sekali tu. Tutup cok. Tutup kan. Tutup cok. Okey, start. Kalau macam orang bermain, orang bermain ni akan belakang tunggu kena